Assalamualaikum dan hai guys. So this is part 2 for shopping raya. Jom kita tengok apa yang kita beli. Let's go. Ini adalah barang pertama yang kami beli dekat Softland Malaysia. So ini beli dekat Shopee. So yep, I buy 2 contact lens yang ada power rabun jauh 50. So saya seorang yang malas mak pakai spek sebab sakit hidung dengan telinga celah telinga. So kita beli contact lens. Kotak dia sangat cute. Yang ni camel. Dia more kepada brown yang natural. Tapi kalau yang ini ash, dia punya warna tu macam bila tengok kat model tu nampak dia macam mata memujuk ataupun kesian comel. Macam ni cute lah. So kalau nak tahu lebih lanjut korang boleh tengok dekat Softlands Malaysia kat IG dia. So next, oh yeah, lupa nak cakap, dua-dua contact lens ni dia expired dia semua tahan sebulan. Dia ada pilihan sebulan ataupun nak yang 1 tahun. So usually I choose yang sebulan. So dah sebulan pakai tu buang. Okay. Dan jangan risau, dalam kotak ni dia siap bagi ni tau, kurang case. So don't worry. Sebabkan aku beli 2 contact lens, so they give me 2 case. So cute. Case dia pun cute tau sebab ada tweezer dia. Nampak tak? So don't worry, you don't need to buy the case sebab korang akan dapat case juga. So next, barang kedua adalah skincare. Nak raya kena cantik dan glowing. Gitu ya perempuan. Okay, so kita beli this. Mask dengan serum. So sebenarnya kami guna Meow Medicube. Dah habis dah. Expiry dari dah 5 baru, so kita beli ni. Nampak tak? Okay, Medicube tidak and satu set. Yang satu daripada serum. Toner serum. Dan mist dia nice sekali moisturize. So, tapi kalau siapa yang dia punya kulit terlalu berminyak, I'm not recommend you all using dia punya moisturize. So, inilah dia satu set tu, Medicube. Ini mist. Tadi yang toner. First kali pakai toner and then pakai ni, serum dia. Lepas tu mist. And then, paling akhir sekali adalah ni, moisturize. Lock your skin with dengan pelembab. Okay. Actually, bukan yang ini tau yang saya baru beli. Actually, the mask dia. So, inilah dia. Sebabkan kita guna skincare PDRN. So, saya beli mask dia PDRN. 5 pieces. All of this I buy from Shopee. Time tu ada sale. So, kita beli time sale. Yang ini tengah ada offer. Which is dalam ni ada 5 tau. 4 keping mask dapat free 1. So, total is 5. So, basically yang ini untuk macam uneven skin tone. Kalau yang ni pula, sebabkan saya punya ni actually ada lah jeragat sedikit, tapi kita cepat-cepat pakai yang ni PDRN. It's work well. Dan sekali adalah di Medicube serum. Tadi kan dah ada tunjuk serum kan. So before pakai serum, dia sekalikan dengan ni. Dia pakai 1 hari sekali je sebelum tidur. That's it. Saya nampak dah duit saya berterbangan. Okay, saya janji ni last. Barang yang last untuk video ni je. Okay, let's go. Kita tunjuk. Tapi kotak dia so sad lah. Kotak dia kemek-kemek. Tapi tak apa. Kita tengok barang dalam dia. Basically ni adalah lotion tau. Lotion tangan. Tapi katanya boleh letak kat muka. But I think I'm not using it untuk muka. Sebab kita dah ada skincare muka, so guna yang tu je. Yang ni kita akan guna untuk tangan. Tangan. So, yep. Ini adalah Pink and Bell lotion. Si lotion. Katanya pakai, kalau siang pakai ni lotion. And then pakai, what is this? Oh, serum. This is a serum. Dan kalau malam, pakai dengan booster. Tak boleh pakai siang. Nampak tak? Ni dapat free gift. What is this? Oh, tin. Oh, betul lah lip tint. So actually, saya beli, lupa nak tunjuk tadi apa.
This is from Pink and Bell set Adidas ini. So beli set ni, beli 3. Nampak tak? Lotion, serum dan booster. Lepas tu dapat free gift this lip tint. That's it. Bau kotak ni sangatlah wangi. So ini adalah untuk mencerahkan kulit. So kita raya nak bersalam. Makcik, saya nak salam. Selamat Raya Maaf Zahir Batin. Tolong jangan membawang. Sekian, terima kasih. Itu saja video daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Bye. Assalamualaikum.